First time saya nak jumpa time tu. Okay, faham. Lepas tu bila kenal tu, dalam seminggu tu kat TikTok, check kat WhatsApp pula. Bila check kat WhatsApp, dia ajak saya teman dia. Teman dia tidur sebab dia tak sihat kat rumah dia. Perempuan ni ajak... Seorang lelaki yang menjadi mangsa pukul oleh sekumpulan lelaki di sebuah rumah di Plentong, Johor akhirnya tampil memberikan penjelasan menerusi panggilan video bersama selebriti dan aktivis media sosial Caprice. Menurut pengakuan mangsa, insiden tersebut berlaku selepas dia berkenalan dengan seorang wanita dikenali sebagai Bella menerusi TikTok. Hello Kak. Assalamualaikum. Macam ni Kak, kena ni jahit sini jahit. Damn. Okay, so apa? Just a quick call. Apa sebab ada orang kata you dah meninggal. So kita nak tak ada saya kita nak clearkan semua benda ni. Bro, so you okay? You dah buat apa? Medical check up dah? Saya baru buat pergi untuk jahit, check dada, baru buat tu lah. Semua okay lah? Semua okay. Okay, alhamdulillah bro. So apa punca semua ni sebenarnya? Puncanya saya baru kenal dengan seorang perempuan ni dekat TikTok. Okay. Dalam kenal ke? Baru kenal ke? Pernah jumpa ke sebelum ni? Baru kenal. Belum jumpa, baru nak jumpa tu lah. First time saya nak jumpa time tu. Okay, faham. Lepas tu bila kenal tu, dalam seminggu tu kat TikTok, check kat WhatsApp pula. Bila check kat WhatsApp, dia ajak saya teman dia. Teman dia tidur sebab dia tak sihat kat rumah dia. Perempuan ni ajak you teman dia tidur? Betul. Okay. Lepas tu saya bagi alasan, cakap tak ada duit minyak nak ke sana semua. Lepas tu dia siap cakap, tak apa, aku bagi duit minyak, janji kau datang, cakap gitu. Okay. So bila saya sampai ke sana, dia ambil saya daripada rumah flat, dia ambil kat bawah, dia bawa naik atas. Okay. Bila dah sampai atas tu, saya baru masuk rumah, baru buka kasut, dalam 3-4 orang lelaki masuk pada pintu depan. Okay, motifnya saya tak tahu kenapa, tapi lepas saya kena pukul, dia bawa duit 3,000. Dia minta 3,000 tapi saya ada 600 time tu. So saya bagi 600, lepas tu selebihnya diorang ambil motor saya. Motor kat diorang. Harap-harap ni boleh jadi satu pengajaran besar lah kat siapa-siapa kat TikTok tu. Kalau cuba ngorat siapa-siapa lah and dia jemput datang ke, hati-hatilah kan. Pengajaran lah Gap. Lepas ni jangan terus percaya orang lah cerita. Ya, walaupun kita fikir sebagai lelaki, dapat makan free. Betul Gap. Betul. Memang lelaki akan fikir. Hati-hati, you know what I mean? Post this video supaya masyarakat tahu yang you ni masih hidup. And inilah punca dia sebenarnya. Alright Gap. Okay bro, take care lah. Apa-apa okay, thank you juga Gap. Okay guys, Assalamualaikum. Alright. Take care, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.